Kak, Ya. boleh tak saya nak pulang nasi ni? Saya nak duit semula. Tak apa kot, Dik. Adik makan je, tak apa. Tak apa Kak, saya rushing. Tak apa, ni akak bungkus. Nanti akak bagi duit kat adik balik, Okey, tak apa, tak apa. Nah, Dik, tak apa yang ni ambil. Boleh buat makan. Lepas tu yang ini pun tak apa. Duit tadi yang dah bayar tu tak apa ambil. Yang Kak, nasi ni ambil. Tak apa. Saya nak duit je, tak nak nasi. Tak apa. Akak bagi je, ambil je makan je. Adik nak sulung kan? Obvious sangat ke Kak? Tak apa. Yang ni viral tau kat kedai kan. Naci pistachio ni. Naci Yang ni pun pistachio. adik ambil je. Tak apa, ambil je. Akak belanja, Dik. Kak, saya tak ada duit Kak nak bayar ni. Tak apa. Akak tak nak duit pun tak apa. Akak belanja je ni. Ambil je ya. Okey. Nasi pistachio ni sedap. Viral ni kat kedai Kak, ambil. Nasi ni pun ambil. Yang tak habis tadi. Serius ke Kak? Ya. Saya doakan Kak murah rezeki Kak. Amin. Terima kasih. Ya. Meng. Kau bagi balik nasi tu? Mana ada aku bungkus lah. Ni. Kau jangan nak bohong. Aku tengok kau duit tadi. Kau siap minta duit balik. Kau tak malu ke apa? Nak malu kenapa pula? Tak ada masalah apa pun. Ini mesti pasal mak kau call tadi. Mak kau call, adik kau call. Kau ingat aku tak nampak ke tadi? Kau kalau nak bising-bising, nak marah-marah aku ni, aku balik luar. Aku rushing ni. Assalamualaikum. Ini confirm pasal mak kau tadi. Habis tu kalau pasal mak aku, habis kenapa? Tak adalah. Kalau betul pasal mak aku pun kenapa? Salah ke? Kita ini hidup lain-lain lah bro. Engkau mungkin lahir-lahir mak bapak kau senang. Aku tak. Engkau mungkin lahir-lahir walaupun kau nak sulung, kau senang. Aku tak. Kau tanya aku apa ni? Bapak ada lagi kat rumah kan? Bapak lah tanggung semua. Untuk pengetahuan